Ini aku nak buat durian cendol untuk diri aku sendiri. Sekejap aku nak makan durian. So aku masukkan cendol, santan, cepat ada orang. Diri aku sendiri. So aku nak buat macam ni. Baik. Dan lepas tu kita masukkan ais. Nasi. Jom kita makan. Sedap gila duriannya. Suka duriannya. Aku kalau sendiri buat, memang aku tak tahan lain. Aku suka kosong ni. Sedapnya. Korang yang datang kat kedai Tan Kim Hock area Jungko Walk ni, korang wajib try durian cendol tu. Gila mantap. Tapi kalau ada yang tak suka durian pun tak apa. Itu ada gula melaka cendol. So nanti insya-Allah next time aku akan try yang gula melaka punya pula. Okay? Bye bye.